Dia menanam dirinya hidup-hidup selama 142 hari, tapi apa yang dia buat di hujung cerita ni memang tamparan paling perit. Macam ni cerita dia. Pada tahun 1998, seorang lelaki bernama Jeff Smith nekat untuk mencari rekod dunia, manusia paling lama ditanam hidup-hidup yang sebelum itu dipegang oleh ibunya sendiri. Jeff bina keranda kayu sepanjang 7 kaki, kemudian menanamnya sedalam 6 kaki ke dalam tanah di taman belakang pub kegemarannya. Dalam keranda sempit itu, dia cuma ada TV kecil dan paip udara untuk bernafas, dan selama 5 bulan Jeff hidup terkurung dalam kotak kayu yang lembap dan sempit. Setiap hari rakan-rakannya akan turunkan makanan dan air melalui paip, dan sebagai balasan Jeff naikkan beg berisi najisnya sendiri. Jeff kemudian mengaku itu adalah pengalaman paling teruk dalam hidupnya. Dia alami kebosanan yang melampau, kesunyian dan jatuh sakit beberapa kali. Akhirnya selepas 142 hari, Jeff keluar dari dalam tanah, menyangka dia bakal diiktiraf sebagai pemegang rekod dunia. Tapi apa yang berlaku lepas tu benar-benar hancurkan dia. Pihak Guinness World Records menolak untuk mengiktiraf rekod tersebut. Jeff bukan sahaja gagal dapat rekod, dia telah menyiksa dirinya selama 5 bulan tanpa dapat apa-apa.